Seorang lelaki ditemui maut dalam keadaan berlumuran darah di hadapan sebuah premis makanan dan minuman di Pekan Nanas, Pontian, Johor pada awal pagi Rabu. Menurut laporan awal, mangsa dipercayai seorang lelaki berusia 33 tahun yang bekerja sebagai juru teknik. Dia ditemui terbaring tidak sedarkan diri dalam keadaan berlumuran darah di kawasan terbuka berhampiran premis tersebut sebelum disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Siasatan awal turut menemui sebilah pisau berhampiran mayat mangsa dan kes kini disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana kes bunuh. Setakat ini, polis masih menjalankan siasatan bagi mengenal pasti motif kejadian serta individu yang terlibat. Adakah anda penjawat awam? Perlukan bantuan kewangan? Tak perlu pening lagi. Angkatan Jati Diri, institusi kewangan yang diiktiraf kerajaan, sedia membantu anda. Proses mudah, kelulusan pantas, bantuan kewangan dalam masa singkat. Nak tahu lebih lanjut? Mudah saja scan QR code di skrin sekarang. Tertakluk kepada terma dan syarat.